Allah sekalian, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa tuan-tuan, sama-sama kita selaku hamba kepada Allah yang sentiasa merasakan daya dan upaya kita di hadapan kebesaran dan keagungan Allah. Sama-sama kita mulakan pertemuan kita pada pagi ini dengan nama Allah. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat, keberkatan serta pertolongan di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Sama-sama kita buka dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan khususnya tuan-tuan, sama-sama kita niat i'tikaf supaya kita dapat pahala sepanjang kita duduk bersama-sama pada pagi ini. Sama-sama kita niat i'tikaf. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله 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 يا الله 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 Allah ya Allah, 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 Allah ya Allah, Allah, Allah. Allah ya Allah, 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 Allah ya Allah, Allah, Allah. Allah ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ya Allah Tuhan kami, tambahkan kepada kami ya Allah ilmu yang terus berikan manfaat kepada kehidupan kami dunia dan akhirat kami. Rezekikan kepada kami ya Allah kepahaman yang luas serta agama ya Allah. Jadikan kami di kalangan hamba-Mu yang beramal dengan ilmu yang kami pelajari ya Allah. Jadikan kami di kalangan hamba-Mu yang sentiasa diikhlaskan hati kami menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu semata-mata mencari keridhaan-Mu. Allahumma ja'alna minal ladina yastami'una al-qawla
فيتبعون أحسنه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أوليائك المتقين وحسبك المفلحين وعبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. رب يسر ولا تعسر يا كريم. بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين يا رب العالمين آمين. Baik tuan-tuan dan puan-puan mata sekalian, pertama sekali sama-sama kita semua melafazkan syukur ya alhamdulillahirabbil alamin kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah yang terus merahmati kita, yang memberikan kita taufik dan hidayah, yang terus memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat kita melakukan amal dan terusnya kita semua dapat melakukan segala kebaikan untuk kita mendapat sebanyak-banyaknya ganjaran di akhirat kelak dan kita mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah. Dan pada pagi ini juga tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala lah membangunkan kita pada hari ini untuk kehidupan kita yang seterusnya, yang memanjangkan umur kita pada pagi ini masih lagi dapat bernyawa. Subhanallah, masya-Allah. Semuanya dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tuan-tuan, sebelum kita masuk kitab, sukalah saya nak menerangkan sikit. Kadang-kadang tuan-tuan mungkin kita kurang jelas. Ustaz, nak sebut Masya Allah ni masa bila? Nak sebut Subhanallah ni masa bila? Dan nak sebut Allahu Akbar ni masa bila? Tuan-tuan, jadi biar kita jelas dan faham perkataan yang kita sebut. Tuan-tuan, ya. Jadi tuan-tuan, Insya Allah ni apa maksud perkataan Insya Allah? Insya Allah ni tuan-tuan pengakuan kita sebagai hamba. Ya. Dan pengakuan kita sebagai hamba yang tidak sombong dan kenal Tuhan. Jadi orang yang sebut Insya Allah ni bukan saja-saja. Bukan perkataan Insya Allah ni sekadar adat. Insya Allah ni kita faham maksud daripada tiga perkataan. In satu, sya'a dua, Allah tiga. Tuan-tuan, ya. Jadi kalau kita sebut insya Allah, in tu satu, sya'a tu dua. Tapi kita bila Allah ni gabung dengan sya'a tu, sya Allah gitu. Jadi insya Allah ni maknanya kita nak melakukan sesuatu, kita tahu semuanya tetap dalam takdir dan genggaman Allah. Jadi takkan berlaku apa-apa di atas alam ni kalau tidak ada dalam kehendak Allah. Kalau tidak ada dalam qada dan qadar Allah, maka tu guna perkataan insya-Allah, ya. Insya-Allah ni bukan kecil tuan-tuan, besar. Kalau tak kecil, maka tak ditegurlah Nabi SAW tentang perkataan insya-Allah. Maka disuruh Nabi SAW itu untuk menyebut perkataan insya-Allah itu. Seperti mana dalam surah Al-Kahfi itu, tuan-tuan. Jadi dalam surah Al-Kahfi itu Nabi SAW satu keadaan, satu ketika datang orang Yahudi tanya Nabi soalan. Jadi Nabi lupa nak sebut insya-Allah. Nabi kata esok aku jawab. Jadi esok tak ada jawapan, lusa tak ada jawapan. Sehingga datang ayat Quran wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika wada illa ayyasha Allah. Wahai Muhammad, jangan kamu cakap esok aku buat. Ataupun apa sajalah tuan-tuan, nanti saya buat. Akan datang tak boleh. Jadi Allah kata, hendaklah kamu sebut insya-Allah. Insya-Allah ni maksudnya apa tuan-tuan? Itu sekiranya. Ingatlah makna ni tuan-tuan, ya. Itu sekiranya. Sya'a kehendak Allah Allah. Ya. Jadi sya'un ni kehendak. Jadi kita sebut kalau sekiranya dalam kehendak Allah berlakulah apa yang aku nak buat. Itu maksudnya.
Ji, datanglah majlis perkahwinan saya. Saya pula, tidaklah kita. Anak kita. Datanglah perkahwinan anak saya nanti. Kan? Kita berkata, insya-Allah. Kita akan datang sekiranya hari kejadian ada dalam takdir Tuhan. Itu maksudnya. Sebab tu kalau kita nak buat apa-apa pun, jangan kita yakin perkara tu tanpa sebut insya-Allah. Dalam pengurusan, dalam apa pun. Dalam pengurusan surau, masjid dan sebagainya kan. Jemaah kata gini, kita berkata insya-Allah. Insya-Allah. Tuan-tuan ya. Dan insya-Allah tu juga ulama kata satu doa. Jadi bila kita sebut insya-Allah itu, kita mengharapkan kepada Allah agar dia berikan taufik dan hidayah dalam kehendak Allah untuk membantu kita. Jadi sebab itulah insya-Allah ni penting. Kita sebagai hamba yang mengenal bahawasanya lemahnya kita tanpa kehendak Allah. Mana kata kalau Allah tak kehendak, habis. Tak ada apa. Tu kata lemahnya kita. Dalam kita mengaji kan, Ustaz kata, tuan-tuan kita kena rajin berzikir. Kan? Kita kena buat solat sunat duha. Dalam hati kita dengar kuliah, insya-Allah. Dalam hati kita. Jadi apa sahaja pun lapik dengan insya-Allah. Baik, selesai ya tuan-tuan. Tadi insya-Allah. Kalau masya-Allah. Ma tu tukar dengan in. Insya-Allah sama juga. Cuma ma. Biasa masya-Allah, masya-Allah kan. Apa pula perkataan masya-Allah tu? Jadi masya-Allah dengan insya-Allah dua perkataan yang sama, lebih kurang cuma tukar depan. In dengan ma. Masya-Allah ni tuan-tuan maksud dia apa tuan-tuan? Lebih kurang juga. Cuma kalau tadi sekiranya yang ni ma ni apa-apa yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Cuma perkataan Masya Allah ni biasanya kita akan sebut pada perkara yang luar biasa, yang hebat-hebat. Masya Allah. Itu Ustaz, anak saya Ustaz, Alhamdulillah dapat 10A plus. Kan? Kita pun kata Masya Allah. Maksudnya apa? Anak kamu dapat 10A bukan kuasa kamu, kuasa Allah. Masya Allah. Apa yang Allah kehendak itulah yang jadi. Jadi tuan-tuan, maksudnya perkataan itu mengajar kita kenal Tuhan. Mengajar kita untuk tidak melihat apa berlaku di atas alam ni semata-mata dengan kehendak manusia, tapi dengan kehendak Allah, supaya tidaklah kita tu nampak kekuatan manusia sampai terhijab, terlupa kita akan kuasa Allah. Itu sebut Masya Allah, Masya Allah. Dan tuan-tuan, kena sebut Masya Allah ataupun Subhanallah pun boleh juga. Cuma subhanallah ni, ramai orang faham subhanallah ni nampak kebesaran Tuhan, seolah perkataan subhanallah tu adalah suatu pujian yang khusus tentang kebesaran, bukan. Nanti saya cerita subhanallah tu maksud dia apa tuan-tuan ya. Cuma tuan-tuan, kenapa kena sebut Masya Allah tu? Nak hilangkan ain. Ain bahaya tuan-tuan ya. Tuan-tuan, kenapa ain ada dalam kehidupan kita? Ain ni apa Ustaz? Ain ni tuan-tuan suatu penyakit yang real, yang benar-benar ada, dan penyakit ain ni ataupun perkara ain ni tak ada kaitan dengan jin, hantu, syaitan, tak ada. Dia benar-benar datang daripada Allah sebagai ujian. Dia tak ada, ni kena sihir, tak ada. Bukan syaitan, tak ada. Allah yang bagi. Ain ni kenapa Allah bagi kepada hamba-hamba dia sebagai suatu peringatan tuan-tuan. Allah tak nak kita duduk kat dunia lupa kat dia. Maka Allah datangkan ain. Ain ni tuan-tuan, bila pandangan kita kepada sesama makhluk, kita tak letakkan kekuasaan Allah, kena ain bahaya. Dia jangan main-main. Jangan kita rasa kecil-kecil. Orang kena ain ni tanda dia apa tuan-tuan? Orang kena ain ni badan jadi lemah, jadi lesu. Kalau orang yang sihat jadi sakit. Kadang-kadang ada orang muka tu jadi hitam. Air muka jadi pucat. Nampak tuan-tuan ya? Tu orang kena ain. Ain ni apa Ustaz? Ain ni pandangan manusia yang penuh di sekeliling kita ni, dia tengok kita dan terasa dalam diri dia hebat kita. Hebat kita ni ataupun handsome ke kita ni, apa sajalah rajin kita ni, dia takjub dengan kita. Tengok kita rajin sembahyang sunat, oh hebat haji rajin sembahyang sunat. Dia tengok kita baca Quran tak henti-henti. Jadi ain ni tuan-tuan, ain tu sendiri maksudnya apa? Mata.
Ain ni mata. Pandangan mata pada semua manusia, tak kira saya ke, tuan-tuan ke, memandang pada seseorang dan takjub dengan diri dia. Dan takjub itu lupa pada Allah. Nampak kehebatan seseorang tu seolah-olah macam diri dia punya. Tak sebut Masya Allah. Pernah berlaku pada sahabat Nabi. Seorang sahabat Nabi ni tuan-tuan, ni bukan dengki tau. Dia takjub dengan kehebatan tu. Ada seorang sahabat Nabi ni tuan-tuan, saya tak ingat nama dia. Dia duduk mandi kat perigi duduk mandi. Ha. Bila dia mandi tu tuan-tuan, ada sahabat lain balik daripada perang. Ha. Jadi bila tengok lalu tu, nampak dia mandi, nampak dia punya peha tu putih. Nampak betih-betih. Jadi kan dalam sahabat yang duk tengok ni, duk katalah hati dia. Dia kata, hush, maknanya putih ni orang ni. Dah macam kulitnya begitu bersih. Jadi dia takjub lah dengan sahabat Nabi ni yang duk mandi ni lah. Bila dia takjub dalam hati, bukannya duk depan, tengok dia jauh je tuan-tuan. Jadi nampak sahabat ni duk mandi. Bila rasa takjubnya sahabat yang duk mandi tu, jatuh pingsan. Dan terus bawa jumpa Rasulullah SAW. Jadi Nabi kata, kamu telah bunuh kawan kamu. Nabi kata sahabat ni kena ain. Maka Nabi telah memerintahkan supaya dia ambil air wuduk daripada orang yang melihat tadi itu. Air wuduk tadi itu tadahan air wuduk sahabat yang takjub tadi dimandikan semula kepada sahabat yang pengsan tadi. Jadi bila dimandikan baru dia bangun. Ini ubat orang kena ain. Tapi tuan-tuan, kita masalah, kita tak tahu siapa yang bawa ain kepada kita. Bila kita tak tahu ni, kita sendiri kena sentiasa berdoa kepada Allah untuk dijauhkan daripada ain. Nanti saya ajar tuan-tuan apa amalan doa ni. Sebab itulah tuan-tuan, untuk elakkan ain, jangan tengok makhluk di atas muka bumi, kita sendiri tu tuan-tuan nak kena sebut Masya Allah, Subhanallah. Supaya kita tak pindah ain pada orang. Itu bahaya. Jadi tuan-tuan, manusia sekarang banyak yang kurang tahu tentang perkara ni. Jadi duk tengok macam-macam ni tak ada sebut dalam hati Masya Allah. Tak ada. Dan biasanya ain tu kenalah pada orang yang ditengok tu. Biasa kena pada siapa? Budak. Kan? Tak kira lah siapa-siapa tuan-tuan. Budak kalau kena ain jadi demam dan sebagainya. Saya sebenarnya bukan nak cerita pasal ain tu sangat. Saya nak cerita jangan lupakan Allah. Jadi tuan-tuan kita, kalau tuan-tuan tanya, siapa yang boleh bawa ain ni Ustaz? Tak ada siapa-siapa, kita semua boleh. Semua kita. Tak ada tanda-tanda siapa yang boleh bawa, semua boleh belaka. Sebab tu kita sebagai orang yang melihat perkara-perkara yang hebat ni, yang indah-indah sebut, Masya Allah. Apa yang Allah kehendak. Itu maksud Masya Allah. Bila tuan-tuan tengok orang hebat ke, kelebihan sesuatu ke dan sebagainya, tuan-tuan adalah mati, Masya Allah, hebatnya orang ni, Masya Allah, comel dia budak ni. Ada Masya Allah tu, dia akan tersekat daripada ain tu sampai kepada orang tu sebab ada Masya Allah. Baik, kita sendiri tuan-tuan, kita sendiri mana kita tahu siapa yang tengok kita dengan rasa takjub, dengan rasa kita ni hebat. Dia tak semestinya orang tengok kita akan datang ain tu, tetapi kadang-kadang boleh datang ain. Kalau tanda ni tuan-tuan tiba-tiba sihat, badan lemah, pasal laku ni, tak payah jumpa ustaz, tuan-tuan baca je doa ain tu kan. Saya sendiri pun kadang-kadang ada rasa, kadang-kadang saya rasa tak sedap kan, kita ada rasa kadang-kadang. Jadi tuan-tuan, untuk kita selamat daripada penyakit ain, baca doa a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanir wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ataupun tuan-tuan baca je surah Al-Falaq. Baca surah Al-Falaq, minta Allah lindung daripada ain yang dilihat oleh manusia pada kelebihan diri kita. Dan ain ni boleh datang sama ada orang takjub kepada kita ataupun orang dengki kepada kita. Pun boleh, dua-dua boleh datang. Jadi tuan-tuan, sebab itulah kita tak boleh tengok alam ni tanpa kita sedar akan kebesaran Allah. Kena sebut Masya Allah, baru ain tak sampai. Kalau tuan-tuan dapat pujian tu daripada orang kepada tuan-tuan, tuan-tuan tahu siapa yang puji, kena sebut Masya Allah, cepat-cepat. Kalau kata Haji sihat Haji Oh, Haji umur apa 60 dah. Oh, sihat Haji
Sebut cepat-cepat. Alhamdulillah. Takut orang yang puji kita tu dia lupa nak sebut perkataan Allah. Tuan-tuan lapik cepat-cepat. Tu kalau kita bersembang depan. Tapi kalau kita tak bersembang depan, orang cakap dalam hati ni kan. Maka tuan-tuan kita sebut Masya Allah. Kena baca surah Al-Falaq ni. Supaya mana-mana pandangan yang ada di sekeliling kita ni, kita awal-awal protect diri kita. Tuan-tuan ya. Kalau saya, insya Allah tuan-tuan, setiap pagi saya akan baca. Lepas subuh saya akan baca dan insya-Allah. Saya akan baca 3. Rabbi na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbi ay yahdurun. Saya baca 3 kali. Kemudian baca na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya baca 3 kali juga. Yang tu maksudnya apa? Kami berlindung dengan kalimahmu ya Allah daripada segala kejahatan yang kau ciptakan. Maksud minta lindung dengan Allah daripada segala mudarat keburukan yang ada di atas alam, aksiden ke, kan kena virus ke, kena apa. Kita ni tuan-tuan kena ada amalan juga, kena ada doa ya. Supaya kita ni dijaga oleh Allah pada masa-masa akan datang. Nah, kemudian na'udzu kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lamah. Insya-Allah sepanjang pagi tu, sepanjang satu hari lah insya-Allah tak akan kena ain insya-Allah. Ya gitulah. Ya tuan-tuan, kadang-kadang kena ain daripada baik boleh jadi jahat, boleh juga. Dia baik sangat, orang puji baiknya anak kau, baiknya anak kau, kan kita kena dia ain ni kalau kena dia terbalik, pusing. Sungguh tuan. Kalau pandai jadi bodoh. Jadi sebab itulah ain ni penting sebenarnya untuk kita faham dan kita berusaha membaca doa supaya keadaan kita yang Allah kurniakan sifat-sifat yang baik, kesihatan, kan apa sajalah kelebihan tu Allah letakkan supaya kita tu maknanya dipelihara oleh Allah daripada terkena mudarat menyebabkan hilang nikmat dan sebagainya tuan-tuan ya. Ya, Imam. Ya. Hmm. 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 Takjub. Hmm. Hmm. Ya. Hmm. 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 Dia tuan-tuan berkenaan dengan pujian tadi ya, maaf ya. Putih apa semua tuan-tuan. Dia sebab tu keadaan perkara ni di dua-dua pihak kena ada salah satu. Kalau dua-dua lagi bagus. Ya. Dan ain ni dia berlaku ni bukan semestinya depan. Macam tu dia satu lagi masalah besar dia tuan-tuan. Satu ain ni bukan daripada syaitan, bukan daripada siapa-siapa. Tak ada orang hantar, tak ada. Tapi dia ada, memang ada. Dan Nabi kata, kalau ada sesuatu yang boleh potong takdir Allah, ain boleh potong. Maksudnya kalau orang ni sihat, takdirnya sihat, datang ain sakit orang ni, dia boleh potong takdir Tuhan. Ada tuan-tuan ya? Maksudnya bahayalah. Dan ain ni sebenarnya perkara paling besar yang Allah nak ajar kita sebagai hamba, ingat aku, jangan lupa aku. Bila kamu lupa aku, kamu rasa nikmat tu datang daripada diri kamu, maka aku tukar. Sebab kamu tak syukur pada aku. Gitulah. Balik pada soalan imam tu, masalah besar ain ni tuan-tuan, dia ain. A-I-N, ain. Kan? Ainun, ain dipanggil. Masalah besar ni tuan-tuan, ain ni
Dia tak ada, maksud saya tu siapa yang boleh bawa tu tak ada tanda, tak ada. Maksudnya saya sendiri mungkin boleh bawa ain kepada Haji Tirmizi. Boleh. Haji Tirmizi boleh bawa ain kepada saya. Bukan kita ni orang jahat baru boleh bawa ain kepada orang. Siapa-siapa orang beriman pun boleh. Kalau kita tengok Imam ni, sahabat Nabi tadi, dua-dua sahabat ni. Dan tak ada niat lain pun. Tengok sekadar takjub. Dia balik daripada perang, tengok orang ni mandi, dalam hati dia putihnya kaki dia ni. Dalam hati. Dan orang yang duduk mandi tu mandi ni mana tahu. Dia mana tahu ada orang lalu tengok dia terpuji macam tu. Dia tak tahu. Dalam keadaan dia tak tahu, pum jatuh. Kalau kira tuan-tuan nak, salah orang yang puji lah. Dia tak sebut nama Allah. Kan? Orang mandi mana dia tahu, dia mandi je lah. Jadi tuan-tuan tu yang isu pasal ain ni sebab kita ni walaupun kita tak tahu apa, kita kena atas pandangan orang. Maka sebab itulah kita kena ada bacaan untuk kita selamat daripada pandangan-pandangan manusia yang kadang-kadang bukan semua. Ada mungkin ada setengah-setengah tengok tu dia takjub, Allah tak kena ain, tak kena jugalah. Tapi risau kena. Maka tuan-tuan, makna kata kita buat amalan supaya kalau ada orang di sekeliling kita, kalau ramai yang duk puji kita, contohlah kan tuan-tuan nak handsome ke comel ke apalah tuan-tuan nak, ramai yang tengok, ramai pula yang bawa ain tanya kita tak tahu takdir tu, kita tak tahu. Maka jalan selamatnya kena buat apa, penjagaan dengan doa dan sebagainya supaya kita awal-awal kalau ada ain-ain yang ada pada pandangan manusia ni, kita selamat. Maka tuan-tuan sebab tu nanti saya jawab soalan Imam ya. Sebab itulah tuan-tuan, dua-dua pihak kena. Mana kata kita sendiri yang dalam keadaan tak tahu apa-apa ni berdoa sebagai protection diri kita sendiri, untuk individu masing-masing, tuan-tuan masing-masing, untuk ahli keluarga, anak-anak semua baca doa. Dan orang lain juga, daripada pihak lain juga, bila apa benda pandangan sebutlah Masya Allah, supaya kita tak naya orang. Kita supaya kita ni tak beri kesan ain pada orang. Faham tak tuan-tuan? So dua-dua pihak kena. Maaf ya. Jadi dia berlaku macam tu lah. Jadi sebab tu kita jangan takjub dengan orang tanpa sebut perkataan Allah tu. Jangan, bahaya. Takut kita terbawa ain pada orang. Hatta anak kita sendiri. Kita ada anak baru lahir tu, cuba anak comelnya anak aku ni. Sudah. Comelnya anak aku tu mana, Masya Allah. Kan? Jadi kalau kita terlepas gitu, kita risau, takut ada ain. Kita tak tahu, dia tak ada tanda. Ain ni bila dia datang daripada seseorang tu bukan ada sebarang tanda. Sebab tu bila orang ni kena ain, dia tak tahu siapa bawa. Tak tahu. Faham tak tuan-tuan ya? Jadi tuan-tuan, gitulah. Kita pun kena baca, orang lain pun kena hati-hati, kita semua dengan masyarakat. Tengok apa berlaku pun, kita yang dah belajar, yang dah tahu pada perkara ni pada pagi ni, sebutlah Masya Allah. Tapi kalau Imam tanya berkenaan dengan orang yang maknanya menghina wajah hitam ke contoh kan, bodoh ke contoh, dia ni tak cerdik, tu tak ada, dia tak kena ain. Dia kena ain pada nikmat. Kaya, apa je lah, sihat, rajin beramal. Tanda dia lemah kan. Dia kalau betul-betul benda tu ain, kita baca je apa doa tadi, terus segera balik. Kita akan rasa. Saya kadang-kadang rasa juga balik kuliah kadang rumah. Saya baca, tegak balik. Maknanya memang ain tu. Lepas tu ain tak payah pergi berubat, kita baca dia hilang. Dan buat penjagaan. Dia kalau benda-benda yang buruk, dia tak ada kena ain. Jahat, kornia tu tak ada. Dia kena ain ni bila kita tengok sesuatu kehebatan, kita lupa kehebatan Allah. Maka Allah azab lah. Sebab Allah buat benda ni dalam syariat kita Islam ni, sebab Allah tak nak hamba-hamba ni lupa kat dia. Allah tak, sebab tu Allah sekat kita, kau kena hati-hati. Kau tak sebut aku, kau kenalah. Faham tak tuan-tuan? Jadi sebab Allah nak jaga kita sebagai hamba tu, supaya ingat kat dia. Boleh Imam? Macam tadi soalan kedua macam mana Imam? Tak elok dia tak kena. Tak. Kalau orang ni tak pandai ke, kita kata dia ni tak pandai, tak ada, tak kena ain. Ain ni hanya berlaku
pada nikmat, kaya, hebat, apa je lah nikmat, kan? Dapat badan sihat, segala bentuk nikmat lah, kecantikan. Hmm, betul. Hmm. Ha, ya. Hmm. 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 Ya. Sepatutnya macam tu. Jadi kalau kita tengok nikmat, kalau depan-depan lah yang kita jumpa depan ni kan. Kalau macam sekarang ni yang tak berdepan ni dalam hati tuan-tuan ni kita tak tahu kan. Sebab itulah kalau kita contohlah kan, ustaz-ustaz ni, sebab ustaz kan selalu dia yang berada di hadapan masyarakat, dia berada dengan tuan-tuan. Tuan-tuan ramai-ramai ni tengok dia seorang-seorang kat depan ni kan. Dia tak nampak kita sangat. Contohlah tuan-tuan tengok ada ustaz datang ni kan. Nampak muka dia putih, bercahaya ke, contohlah. Tuan-tuan dalam hati tuan-tuan jangan sebut ustaz ni nampak bersih. Sebut alhamdulillah dulu. Masya-Allah ustaz bersih. Gitu. Janganlah hati kita takut kita bawa ain pada ustaz tu. Kan sebab dia dilihat oleh ramai orang. Sebab tu tuan-tuan banyak artis-artis ni dia orang tak tahu dia orang kena ain. Nah, banyaklah yang Zara apa semua tu kan. Jumpa doktor tak sembuh-sembuh. Sebab artis jadi tumpuan. Orang nak tengok cantik, cantik, cantik. Sebab itulah bila kita ada kelahiran anak, kita tak disyorkan awal-awal tu masuk dalam media sosial. Orang tengok anak kita. Comelnya budak ni, nanti dia menangis malam. Sebab tu orang tua dulu-dulu, mam, dia tak tahu kaedah ain ni. Dia nak bagi ain tu tak kena pada budak-budak ni, ditukar jadi perkataan sebalik je. Sebab dia takut kena ain. Orang tua-tua dulu, dia tahu ada penyakit puji-pujian ni. Tapi dia tak ada ilmu agama. Jadi cara dia tu, dia tukar. Kalau budak ni comel, dia kata buruknya budak ni, buruk. Ya Allah, budak buruk ni. Padahal budak tu comel. Tapi dia sebut buruk, budak apa buruknya budak ni. Dia takut bawa ain. Tapi Islam tak ajar macam tu. Islam ajar kalau nak sebut comel, sebut je lah. Cuma kita lapik dengan Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi kalau imam tanya macam puji saya dari depan-depan, tak apalah kan. Maksudnya kita tahu pujian tu berlaku. Sebab berada depan, kita dengar pujian tu kan. Maka imam kata Alhamdulillah Ustaz. Maksudnya bila imam sebut Alhamdulillah tu, ain tu dah dipelihara oleh Allah. Takkan kena. InsyaAllah. Nah, tapi kalau imam tak sebut contoh mam ya, ustaz anak dapat apa 10A ya, contoh tak sebutlah hebatnya anak ustaz. Imam lupa sebut, orang yang kena puji kena sebut. Supaya dia awal-awal melapik kalau ain tu nak kena, dia lapik. Jadi kita yang menerima pujian, yang kita dengar pujian tu depan mata kita, terus sebut Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah mam. Kalau contohlah imam terlupa nak puji, nak sebut Alhamdulillah pada kejayaan anak saya itu, saya sendiri kena awal-awal sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di dua sebab lah. Pertama sebab memang kita nak bersyukur lah. Kan? Kita nak ingat Allah tu, dari kita sebut Alhamdulillah tu, dapat pahala dan kita faham bersyukur nikmat kepada Allah. Yang kedua, nak elak ain ni. Dua niatlah hati kita lah. Jadi Allah faham niat kita tu. Sebaik-baiknya dua-dua sebut. Alhamdulillah Ustaz, anak Ustaz ni. Alhamdulillah. Supaya dua-dua ingat Allah, dua-dua tahu nikmat ni Allah punya, ain tu akan terpelihara. Gitulah, mam. Boleh, mam, gitulah tuan-tuan. Jadi panjang cerita. Saya sebenarnya nak sebut dengan tuan-tuan insya-Allah, masya-Allah tu supaya lepas ni kita faham bila sebut insya-Allah, bila kena sebut masya-Allah dan sebagainya tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan kok mana-mana pun hidup kita ni berlapik dengan Tuhan tu kena ada. Kalau ada orang ni tuan-tuan hidup dia tak berlapik dengan Tuhan tu lah tanda dia sombong, nak kita. Nak semayang tak baca bismillah, sombong. Kita nak buat apa-apa pun la haula wala quwata illa billah. Nak naik motor la haula wala. Kan? Doa keluar daripada rumah apa tu? Doa keluar rumah. Kita kadang keluar gitu. Doanya senang je. Ada doa yang panjang bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim tu. Antara doa yang masyhur yang diajar oleh Nabi yang mudah tuan-tuan keluar rumah bismillahirrahmanirrahim.
Allah. Antu doa keluar rumah. Kan? Bismillah, tawakkaltu, aku bertawakal kepadamu ya Allah, serah diri ya. Kan? La haula wala quwwata illa billah. Tinggal rumah tu doa keluar rumah. Jadi tuan-tuan, kita ni, biar hidup kita ni sentiasa bersandar pada Allah, bersandar. Sebab tu saya mengajar tauhid, saya faham hakikat ni, maka saya bukan suruh tu kosong-kosong. Sebab tu saya duduk atas tempat kuliah ni, saya kata dengan tuan-tuan apa? Tuan-tuan dan perempuan, saya akan bagi salam kat tuan-tuan dulu. Nombor dua, terus saya tak ada sebut Alhamdulillah dulu. Tuan-tuan, sama-sama kita mulakan dengan nama Allah. Sebab saya tahu kita tak ada daya upaya. Jadi saya bersandar kepada Allah tu kena nombor satu. Apa benda yang kita buat ni, saya tahu tuan-tuan pun Allah bagi faham, Allah yang tolong tuan-tuan, saya pun Allah yang tolong saya. Sebab tu saya nak tuan-tuan sebut Alhamdulillah tu. Tuan-tuan sama-sama kita mulakan dengan nama Allah. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat, keberkatan dan pertolongan di sisi Allah. Kan? Jadi tuan-tuan, kita mesti bertauhid. Dengan apa benda pun tauhid dulu. Barulah apa yang kita nak buat tu Allah tolong, Allah mudahkan. Jadi sebab itulah dalam rukun Islam 5 tu kan. Nombor 1, asyhadu an la ilaha illallah. Baru nombor 2, sembahyang, puasa. Ingat Allah tu. Dan Nabi SAW mengajar ataupun menyampaikan dakwah di Mekah 23 tahun tu tuan-tuan, 13 tahun di Mekah tu nak ajar tauhid je. Pergi ke Madinah, baru turun syariat sembahyang, baru turun syariat puasa. Sembahyang tuan-tuan bayangkan, 12 tahun baru datang sembahyang. Tuan-tuan, lama tak 12 tahun? Lama tuan-tuan. Nabi ajar apa? Tauhid. Tauhid, 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 tauhid. Sebab tu sahabat ni tuan-tuan, mereka dah dapat Allah dulu. Mereka tahu hidup mereka tanpa Allah bukan siapa. Mereka dah yakin dengan Allah. Sebab tu bila datang perintah semayang, mereka semayang dalam keadaan sudah kenal Tuhan. Sudah tidak ada sombong dalam hati mereka. Mereka dah tahu mereka tak ada daya upaya. Maka mereka beramal dalam keadaan benar-benar hati mereka duduk dengan Allah. Dah. Kita akhir zaman ni manusia tak mengaji tauhid dan kadang-kadang kalau sebut tauhid pun manusia tak berapa nak ambil cakna. Kan? Macam tuan-tuan mungkin tak apa insya-Allah. Setengah-setengah tempat kadang ada tuan-tuan sama-sama kita mulakan dengan nama Allah. Bukan semua baca. Maksudnya kita tak rasa pun Allah tu penting dalam kehidupan kita. Tak ada baca auzubillah senyap belaka. Dia tauhid tu nombor 1 dalam hidup kita. Bersandar kepada Allah, puji Allah dan sebagainya kan. Kalau macam kadang-kadang saya kata sama-sama tuan-tuan kita lafazkan alhamdulillah. Ada orang dia dengar ni tak sebutlah hati dia alhamdulillah. Padahal kita nak suruh pegang Allah tu dulu. Itu tuan-tuan. Tauhid itulah yang penting, itu yang saya sebut insya-Allah, masya-Allah. Supaya hidup kita ni yang paling utama Allah dulu. Besarkan yang tu dulu, barulah kita nampak kepada diri kita. Sebab itulah saya nak Abu Bakar ni tuan-tuan. Nabi kata apa? Kalau nak tengok mayat yang berjalan di atas muka bumi, tengoklah Sayyidina Abu Bakar. Nabi sebut Sayyidina Abu Bakar tu mayat. Maksud dia apa? Sayyidina Abu Bakar ni Nabi kata diri dia tu hidup, tapi hati dia telah mati dalam kehendak Allah. Itu yang kata mutu qabla an tamut. Matilah kamu sebelum mati benar-benar di hadapan Tuhan. Matikan keakuan diri. Matikan rasa diri tu ada. Semua Allah belaka. Jadi sebab tu Nabi puji Sayyidina Abu Bakar kerana dia telah berjaya sampai kepada maqam mati diri. Dia tak ada rasa dia rasa Allah belaka. Maka tuan-tuan kata Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar, kan Sayyidina Abu Bakar sahabat paling hebat dengan Nabi. Nabi kata, kamu tidak akan nampak hebatnya Sayyidina Abu Bakar dari segi banyaknya puasa. Nabi sebut tu hadisnya, ada hadis sahih. Bukan Sayyidina Abu Bakar hebat dari segi banyak puasa, banyak semayang. Tapi hebatnya Sayyidina Abu Bakar adalah kerana sir, rahsia ataupun ma'rifat yang Allah beri dalam hati dia kepada Allah. Jadi tuan-tuan, kita hidup kat muka bumi bukan semata-mata kita sibuk dengan amal, tapi kita sibuk memandang Tuhan yang berikan amal. Jadi tuan-tuan kena ada tauhid tu. Sebab itulah dalam Islam 3 ilmu yang tak boleh pisah. Tak boleh pisah tu 2. Tak boleh berpisah untuk kita belajar, jangan pisahkan. Maksudnya sama ada tak belajar terus ataupun belajar satu-satu, tak boleh, kena belajar 3-3. Dan tak boleh pisah dari segi amalan. Belajar kena belajar, beramal kena beramal. Apa dia tauhid?
Tasawuf, fiqh. Tapi tauhid ni orang kurang nak hayati sikit. Jadi tuan-tuan, fiqh orang buat, tasawuf orang buat, tauhid orang kurang. Nah, tapi bila kita dapat tauhid, itulah yang dituntut oleh Allah supaya kita hidup kat dunia ni jangan tak kenal dia, jangan sibuk dengan keadaan kita, sibuk dengan diri dia. Semalam saya kuliah muslimat, saya ceritalah kan, saya kata kita ni muslimat, saya kata beramal ni jangan lagi lah kalau boleh nak selain daripada Allah. Kan kita beramal ni biar benar-benar kerana zat dia. Nah, kerana kita nak besarkan dia, nak agungkan dia, nak besarkan pandangan dia. Ada muslimat kata, Ustaz, kalau kita beramal nak syurga boleh. Jadi tuan-tuan, saya kata seboleh-bolehnya orang yang benar-benar ikhlas tidak lagi mengharapkan sesuatu selain daripada Allah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab begini, kalau kita tuntut ke syurga tu tuan-tuan, makna kata kita tu sendiri dah Allah beri banyak benda dah. Allah beri kita melihat, mendengar, jantung ni nikmat besar ke kecil tuan-tuan? Besar. Jantung ni sihat ni tanpa sumbat ni besar. Jantung ni kalau Allah tak jaga sakit ni, tuan-tuan nak susah nafas kan. Kena serangan jantung, makan ubat buah pinggang ni kalau rosak. Besar tak besar? Jadi tuan-tuan, Allah dah bagi macam-macam. Mana yang kita bagi pada Allah? Mana yang kita besarkan Tuhan? Jadi tuan-tuan, sebab tu tauhid tu, saya nak ajar tauhid tu. Kita ni dah dapat nikmat macam-macam, tiba-tiba dalam keadaan dia suruh kita berhadap dengan dia pun kita nak nikmat dia lagi. Itu saya katakan muslimat sebenarnya. Mana kata Allah dah bagi macam-macam, tiba-tiba dalam keadaan kita semayang ni pun kita nak Allah bagi lagi macam-macam, bagi syurga, bagi orang. Mana yang kita nak beri kepada Allah secara khusus tu mana? Sebab dia bagi kita macam-macam dah. Dan sepatutnya kalau nak kira hak Tuhan, dia tak payah bagi syurga tak apa. Maksudnya semayang subuh tadi tu, itulah sebagai syukur, sebagai tanda kita membayar. Nikmat-nikmat mata boleh bangun, jantung, buah pinggang, darah. Nikmat makan, minum, semayang subuh 2 rakaat. Ya Allah, inilah syukur aku padamu. Tapi Allah ni baik. Dalam keadaan kita syukur, dia bagi lagi syurga tu. Dan syurga tu tuan-tuan bukan sebenarnya tujuan untuk kita niatkan. Syurga tu sebagai tanda Allah menghargai kita. Dia nak buat kerana dia. Tapi orang, kita banyak ambil janji dia. Padahal dia beri janji tu kerana kita menghargai dia. Jadi diberilah ganjaran tu. Cuma kadang-kadang manusia ni lupa yang dia nak bagi syurga tu kerana orang menghargai dia. Tapi orang terus ke syurga. Tidak pergi kepada zat dia. Jadi tuan-tuan, sebab itulah kita beramal ni, jangan keadaan kita tu beramal tu untuk kita je. Mana kita pandang dia, mana kita membesarkan dia. Itulah tuan-tuan ya. Sebab itulah makna kata dalam penghayatan hidup kita dan beramal kita ni, tauhid nombor 1. Membesarkan dia, mengagungkan dia kan. Kalimah la ilaha illallah yang imam baca lepas sembahyang, orang mungkin faham la ilaha illallah tu maknanya kata zikir yang kita kata tiada Tuhan melainkan Allah. Tapi kalau kita menyelami perkataan la ilaha tu dua, tuan-tuan nak. Jadi sebab itulah zikir ni dia tak akan besar pahala kalau orang ni sebut perkataan tu dia kurang faham. Ataupun dia faham sekadar mana, sekadar itulah pahala zikir dia. Jadi tuan-tuan, la ilallah ni kalau kita faham betul, besar pahala dia. Sebab tu kata Nabi, siapa yang sebut la ilaha illallah sebagai zikir, pahalanya memenuhi langit dan bumi. Bagi orang yang faham hakikat la ilaha illallah. Kalau kita faham la ilallah ni sekadar pengakuan tiada Tuhan melainkan Allah, tu kecil tu. Tu sangat kecil dia punya nilai tu. Dia yang besarnya tuan-tuan, sikit lagi lah tuan-tuan boleh ya. Kalau ikut kita ni 7.14 ni baru boleh sembahyang sunat syuraq. Boleh tuan-tuan ya. La ilallah ni dua maksud dia. Yang kita kena faham dan cuba hayati, bawa masuk dalam kehidupan kita. Dan bila kita faham kalimah ni, barulah kita sebut la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sebab kita sebut dengan kefahaman yang besar, itulah pahalanya besar. Jadi tuan-tuan, maksud dia dua. Yang pertama, tuan-tuan benar-benar yakin dengan la ilaha illallah ni, tiada yang menggerakkan, tiada yang mendiamkan, tiada yang memperjalankan, tiada yang menghidupkan, tiada yang menggerakkan jantung aku. Tiada melainkan Allah. Sekarang ni tuan-tuan nak kata macam mana ni? Sekarang ni. Tuan-tuan duduk ni kan. Tiada yang menyebabkan tulang belakang tuan-tuan ni, tuan-tuan derak ni melainkan dia. Itu maksud pertama tauhid. Nah.
Jadi tuan-tuan kena sedar sekarang ni tuan-tuan boleh duduk tegak badan ni kerana dia yang menegakkan tuan-tuan. Itu kalimah la ilaha illallah tu benar-benar mengaku tiada daya upaya. Dan kita nafikan semua di atas alam ni melainkan dia. Nafi makhluk isbat dia. Nafi makhluk isbat dia. Macam mana nafi makhluk isbat Allah? Nafi. Bukan Ustaz Isyam bercakap dengan diri dia sendiri melainkan Allah yang menggerakkan dia. Itu nafi perbuatan makhluk tetapkan perbuatan Allah. Faham tak tuan-tuan? Tiada yang maksudnya bukan tu nafikan diri. Bukan aku yang boleh duduk melainkan Allah yang mendudukkan aku. Mana tuan-tuan? Jadi maksudnya kita dengan kalimah la ilaha illallah yakin tengok alam ni semuanya dalam genggaman Allah dan hayatilah benda tu. Bawalah lagi kehidupan kita. Tengok apa berlaku pun balik pada Allah. Tu maksud pertama. Maksud kedua la ilaha illallah ni tuan-tuan, ni tasawuf. Maksudnya tiada yang aku besarkan, tiada yang aku muliakan melainkan Allah. Ni yang masuk tadi, jangan sembahyang untuk syurga lagi. Jangan beramal untuk nafsu lagi. Maksudnya tauhid la ilallah ni adalah pengakuan tauhid dan pengakuan hamba tidak kita hidup kat dunia untuk nafsu, untuk syaitan. Jadi kalau orang ni duk nampak segala-galanya Allah tapi ikut syaitan lagi, ikut nafsu lagi, belum la ilaha illallah, belum benar-benar sempurna. Jadi la ilaha illallah tu dari segi kehidupan makhluk ni pun mengaku kuasa Allah, dari segi kehambaan pun benar-benar membesarkan. Sebab tu kalau seseorang tu masih banyak nafsu, maksudnya dia belum benar-benar bertuhankan Allah. Belum. Dia kena buang. Maksudnya dosa kecil, dosa besar, buang Melaka. Kita ada dua persimpangan. Contohlah, tuan-tuan, saya tak terti nak bagi contoh lain. Mudah contoh perempuan. Pergi NSR tu, kan, yang sekarang. NSR dah boleh kan? NSK. NSR pula kan. Yang murah kan. Orang kata sepapan telur RM1 dan murah tu. Ayam pun dengar ceritanya RM1 pun dapat kan. Jadi tuan-tuan pandangan saya lah. Terpulanglah pada tuan-tuan ya. Bagi saya tuan-tuan, kita yang banyak rezeki alhamdulillah, saya rasa tak perlulah kita berebut. Inilah peluang orang yang susah bagi mereka beli kan. Kadang ada 500 je ekor ayam tu kan. Kita pun sibuk beratur tak payah. Kita dah ada duit banyak dalam bank beratus ribu. Inilah peluang orang susah mereka nak dapat ayam. Biar dia orang beli banyak tak apa. Kita tak payah sibuk beratur. Mereka yang memerlukan tak apa beratur. Jadi kalau pergi NSK tu tuan-tuan tak. Jadi kita tahu Allah tu tunduk pandangan mata kan. Masa itulah dua persimpangan. Nak besarkan Allah untuk tunduk ke? Atau tinggalkan Allah untuk ikut mata nak tengok perempuan cantik. Mata tu tak jagalah maknanya kan. Handphone dan sebagainya. Lalu benda yang tak berapa nak elok. Masa tu dalam persimpangan. Nak ikut nafsu, nak ikut Allah. Itulah ilaha illallah. Sebab tu Allah dalam Al-Quran. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Wahai Muhammad, adakah kamu tidak melihat ada orang ilahahu hawa. Dia mengambil nafsunya sebagai Tuhan. Jadi tuan-tuan, la ilaha illallah ni pegang betul-betul. Dalam hidup ni aku kena sedar, aku kena sentiasa bersandar kepada Allah, bersandar aku tak sombong. Aku bersyukur. Satu. Yang kedua, la ilallah ni aku selalu kena dalam hidup aku ibadat ni benar-benar ikhlas untuk membesarkan dia, bukan untuk diri aku. Dan mesti aku mendahulukan Allah daripada segala-galanya. Jangan dahulukan nak pujian manusia, nak nafsu, bukan. Dua ni kena ada. Barulah kalimah tauhid tu dia bercahaya, dia mekar dalam hati kita. Maknanya kalau ada dua perkara ni sempurnalah kita, tak ada apa-apa lah kita. Tasawuf pun bagus, tauhid pun bagus tuan-tuan ya. Jadi sebab itulah pentingnya dalam kita punya penghayatan Islam itu perlunya ada tauhid yang kuat, yang benar-benar bersandar dan sentiasa balik kepada Allah tu, dan perlunya dalam kehidupan kita untuk sentiasa mendahulukan Allah dari segi amal, dari segi melakukan ketaatan. Tiada yang aku utamakan melainkan Allah. Tiada yang aku besarkan melainkan Allah. Jangan besarkan nafsu, jangan besarkan ganjaran, besarkan pandangan Allah. Yang terakhir itu lagi 5 minit. Jadi tuan-tuan jangan lupalah perkataan-perkataan tu. Insya-Allah, masya-Allah, alhamdulillah tu. Itulah lambang pengenalan kita kepada Allah. Jangan buat adat, jangan
adat je kan. Biar kita faham kenapa kena sebut perkataan tu. Dan terakhir saya nak syarah subhanallah. Tuan-tuan, subhanallah ni ramai orang faham. Maksudnya memuji Allah seolah macam kita kata Allah tu maha besar. Bukan. Tapi kalau kita sebut Allah Akbar, betul. Tuan-tuan tengok langit ni hitam, Allahu Akbar. Betul. Tapi kalau tuan-tuan tengok matahari naik, tuan-tuan kata subhanallah. Apa kaitan subhanallah tu? Perkataan subhanallah ni kena jelas, tuan-tuan. Jadi kalau kita sebut Allahu Akbar tu tak apa. Memang Allah maha besar lah, maha agung lah. Yang tu tepat lah. Betul lah tu kefahaman kita tu. Bila kita tengok sesuatu yang hebat-hebat dan sebagainya, Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan kalau boleh perkataan Allahu Akbar, Masya Allah ni, dia dua-dua boleh. Kalau tuan-tuan tanya saya, Ustaz, bila nak guna Masya Allah, bila nak guna Allah Akbar, dua-dua ni kegunaannya sama. Macam kalau tengok Ustaz, anak Ustaz pandai 10A, contohlah, Alhamdulillah, insyaAllah. Jadi kita sebut Masya Allah boleh, Allah Akbar boleh. Dua-dua tu sama je maksudnya. Kalau Masya Allah, kita faham itulah yang Allah kehendak dapat 10A. Kalau Allahu Akbar, kita kata inilah kehebatan Allah, kebesaran Allah yang menjadikan hamba-hamba dia dapat hebat macam ni. Daripada Allah, bukan daripada hamba. Dan tuan-tuan, Masya Allah, Allah Akbar ni pun dia boleh lapik ain dari imam ya. Lapik ain ni tak semestinya Alhamdulillah. Apa saja perkataan yang ada Allah. Tak kira lah Masya Allah ke, Allahu Akbar ke, Subhanallah ke, tak apa. Boleh belaka tuan-tuan ya. Sebab tu kalau boleh perkataan ni tuan-tuan, bawa pada semua perkara yang tuan-tuan tengok. Tuan-tuan pergi kan, tempat-tempat pameran motor kan. Sekarang kan motor canggih-canggih. Yang China punya ni kan. Ada kamera depan lah. Masa tu pun sebut perkataan Allah. Masya Allah hebatnya. Jangan, motor sekarang hebat lah. Mana Allah? Motor tu pun Allah yang jadikan pada hakikatnya lah. Kalau Allah tak takdirkan, dia tuan-tuan satu lagi lah saya nak sebut. Kita kena yakin tuan-tuan, kena yakin 100% bahawasanya segala perkara di atas alam ni dah siap. Kena yakin. Benda tu dah ada. Motor ADV akan keluar. Bila keluar dah ada, dah siap. Kita manusia ni sebagai apa? Madakhal je. Madakhal ni apa? Madakhal ni sebab musabab saja untuk mengadakan apa yang sudah ada. Tu kena faham lah. Macam motor ADV ke, kereta proton elektrik ke. Benda tu dah ada dah dalam kehendak Allah. Akan datang ni akan keluar lah. Kereta boleh terbang. Dah ada. Jadi sebab tu bila benda dah ada, kita tak boleh mengaku benda tu kita punya. Benda dah ada. Faham tak tuan-tuan? Lainlah benda tak ada. Contohnya benda tu tak ada, kita yang usaha bagi ada. Bukan, benda dah ada. Kita ni just menjalankan benda yang sudah ada untuk Allah jadikan benda yang Allah nak jadikan tu, kita sebagai menjalankan. Madkhal ni, kalau ikut madkhal ni sebab untuk terlaksana benda. Benda tu dah ada. Mana tuan-tuan? Itu kena yakin lah. Bila kita yakin semua benda dia, contohnya kalau imam kata anak saya tadi dapat 10A dan sebagainya, contohlah anak saya memang belum SPM lagi, ngaji tahfiz kan. Contoh, 10A itu dah ada. Kalau anak saya dapat esok pun, anak saya sebagai madkhal je, sebagai sebab yang nak mengadakan benda yang dah ada. Maka bila kita tahu benda dah ada siap semua ni, tuan-tuan, apa sebut? Subhanallah. Itu yang sebut kataan Allah tadi. Handphone. Sebab tu saya kata, Masya Allah, Allah Akbar ni, tuan-tuan bawa lah pada semua yang tuan-tuan pandang. Tengok KLCC, Masya Allah. Tapi dia tak ada lah kaitan dengan ain tu, tak ada demam. Cuma nak ingat Allah tu. Supaya kita sudah alam ni, kalau tanpa Allah tak ada apa-apa. Dan tuan-tuan saya sebut gini, alam kita ni tuan-tuan, langit, bumi, tuan-tuan semua ni, kalau tanpa Allah, tuan-tuan semua kita akan tumbang. Saya tengah berdiri ni kan, tengah duduk ni, kalau Allah ambil kepunyaan dia, saya akan pum, jatuh. Mata akan gelap, telinga akan pekak, jantung akan berhenti, semua. So sekarang ni kita boleh tegak badan, boleh melihat kerana dia ada dengan kita. Dan kata Nabi SAW, kalau bukan Allah yang menegak langit yang di atas, ni 7 petala ni, kalau Allah ambil, Allah yang menegakkan, runtuh semua sekarang. Jatuh, pecah, hancur. Kenapa langit masih tegak ke atas? Ada yang menahannya ni, Allah. Kita boleh sembahyang kerana ada Allah yang menggerakkan kita. Terakhir, subhanallah. Subhanallah ni apa maksud sebenarnya tuan-tuan? Subhanallah ni adalah kalimah la ilaha illallah tadi sebenarnya. Kita biasa duduk subhanallah, maha suci Allah. Apa suci? Tu nak kena faham kalimah tu. Bila tuan-tuan faham, tuan-tuan akan sebut dengan perasaan.
dengan hati. Apa maksud maha suci Allah? Subhana tu maha suci. Tapi kalau Allah Akbar kita tahulah Allah maha besar. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Maha suci. Kita nak sucikan Allah apa? Kenapa tengok alam sebut maha suci Allah? Apa yang kita sucikan Allah? Dan tuan-tuan rokok kan? Subhana tu. Rabbiyal azimi wa bihamdi. Sujud subhana juga. Apa maksud dia? Maha suci Allah. Kenapa nak sebut maha suci Allah? Ni tauhid sebenarnya. Subhanallah ni perkataan tauhid. Maha suci Allah ni maksud dia maha suci Allah daripada disyirikkan dengan apa-apa melainkan ini semua dalam kehendak Allah tu maha suci tu. Subhanallah, kita sucikan Allah daripada segala syirik-syirik. Nak cerita alam ni esa dia yang mentadbir, yang menguruskan. Bila tuan-tuan rokok, subhana rabbiyal azim, maha suci engkau, yakni engkau lah yang mentadbir, yang memberikan kami nikmat. Maka rokok ini mengaku kita bukan keakuan kita tapi milik Allah. Faham tak tuan-tuan? Itu dalam sikit lah. Faham tak tuan-tuan ni? Itu maksud maha suci Allah. Sebab tuan-tuan, Allah ni banyak syirik yang berlaku ni, manusia mensyirikkan Allah dengan diri mereka. Ni orang ni hebat. Maka sebut maha suci Allah disyirikkan dengan keakuan diri, dengan kehebatan orang ni. Tak. Allah punya ni semua. Itu yang sebut subhanallah. Faham tak tuan-tuan? Bila sebut subhanallah, masuk kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Akhir maha suci Allah, yakni esa dia yang mentadbir, tidak ada syirik bagi Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Wahdah, dia yang esa benar-benar. La syarikalah, inilah subhanallah tadi. Wahdahu, esa dia tu la syarikalah, tidak ada yang berserta dengan dia, tidak ada yang bersekutu dengan dia. Dia bersendirian dalam mentadbir makhluk ni. Kemudian lahul mulk, bagi dia segala pemilikan. Kalau KLCC dia punya, motor ADV dia punya, kereta dia punya, takdir dia punya. Lahul mulk, bagi dia segala kerajaan, segala pemilikan. Walahul hamd, segala pujian bagi dia. Selama apa? La ilallah tadi tu. Tiada Tuhan melainkan Allah, wahdah la syarikalah, semua milik dia. Maka bagi dia lah segala puji-pujian, bagi dia lah segala pemilikan. Kita tak ada milik apa-apa. Walahul hamdu yuhyi wa yumiit, dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Ni yang terakhir tutup, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu ni. Dia yang berkuasa. Kuasa dia pada saya untuk membuatkan saya bercakap, saya menyampaikan. Kuasa dia dalam mentakdirkan saya hari ni cerita pasal subhanallah, insya-Allah. Kuasa dia dalam mentakdir imam tanya saya soalan, dia belaka. Dan benda yang berlaku pada saat ini ni sudah ada dalam ketetapan dia. Dan Allah tentulah imam akan tanya saya soalan jam berapa tadi. Imam sekadar madkhal sahaja, sebagai memperjalankan. Maka sebab tu bila hamba faham bab ni, dia tak ada sombong, tak ada puji diri, semua dia mengaku Allah punya. Jadi sekadar itulah tuan-tuan perkongsian kita. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan Allah beri kita kefahaman yang jelas tentang tauhid itulah khasnya. Dan sentiasa cuba membesarkan Allah dengan la ilaha illallah, sama ada dari segi tauhidnya dan dari segi tasawufnya. Sentiasa mendahulukan Allah, membesarkan Allah, insya-Allah. Segala yang baik semua datang daripada Allah. Saya mohon maaf banyak-banyak atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, insya-Allah. Dan tuan-tuan, nanti kita solat sunat isyraq, cubalah solat sunat dengan benar-benar membesarkan Allah, menghidupkan hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala tadi atas dasar syukur dan benar-benar untuk mengagungkan zat dia, memuliakan pandangan dia dan sebagainya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.